Hai dan selamat datang. Okey, untuk perkongsian kali ini kita akan kupas satu topik yang sangat penting, iaitu cabaran pemakanan memilih atau picky eating dalam kalangan anak-anak autistik. Apa maklumat kita? Kita nak ubah waktu makan daripada satu medan pertempuran kepada satu masa yang lebih tenang, lebih gembira untuk semua orang. Okey, cuba tengok nombor ni. Sehingga 90%. Ya, sebanyak itulah kanak-kanak dalam spektrum autism yang berdepan dengan cabaran pemakanan yang serius. Ini bukan masalah kecil atau kes terpencil. Ini sangat-sangat biasa. Senarai ni nampak biasa tak? Mungkin anak anda cuma nak makan nugget ayam jenama A sahaja, tak nak jenama lain. Atau mungkin apa-apa sahaja yang warna hijau terus ditolaknya. Semua cabaran ni memang betul-betul wujud dan ia sangat meletihkan. Tapi langkah pertama untuk selesaikannya adalah dengan kita faham dulu apa cabaran-cabaran ni. Inilah poin paling penting yang kita nak bincangkan. Kita kena ubah cara kita pandang masalah ni. Daripada fikir ia cuma isu perangai atau sengaja melawan, kita kena mula faham apa yang berlaku dari sudut biologi dan pengalaman deria mereka yang unik. Apa beza dia? Beza dia besar sangat. Kalau memilih makan yang biasa tu, selalunya ia sementara je, macam satu fasa yang akan berlalu. Tapi selektiviti makanan dalam autism ni, ia berterusan dan selalunya lebih teruk. Ia seringkali berkait dengan keperluan untuk benda yang sama, yang konsisten, mesti jenama tertentu, tekstur yang sama, cara hidang pun kena sama. Kena faham, ini bukan soal buat perangai tau, tapi ia adalah tentang cara otak mereka memproses dunia di sekeliling mereka. Nampak tak? Separuh daripada kanak-kanak yang disahkan kekurangan nutrien penting, rupa-rupanya dari luar nampak sihat. BMI mereka normal, malah ada yang tinggi. Inilah yang kita panggil kelaparan tersembunyi. Berat badan yang nampak okey tu bukanlah jaminan yang mereka cukup nutrisi. Ini poin yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Kenapa jadi macam ni? Apa puncanya? Untuk faham tingkah laku menolak makanan ni, kita kena gali lebih dalam. Kita kena faham kenapa ia berlaku. Dan semuanya bermula dengan deria. Slide ni tunjukkan sesuatu yang sangat penting. Selalunya, penolakan makanan ni bukan sebab satu benda je. Ia satu gabungan faktor yang kompleks. Mungkin sebab deria mereka yang terlalu sensitif dengan tekstur atau bau. Atau mungkin otot mulut mereka tak cukup kuat untuk mengunyah dengan baik. Ataupun ada isu-isu dalaman macam sakit perut atau alahan yang buat mereka kaitkan makanan dengan rasa tak selesa. Bagi kita, sepinggan nasi campur tu nampak biasa je. Tapi untuk sesetengah kanak-kanak autisma, ia macam satu medan periuk api untuk deria mereka. Rasanya mungkin terlalu kuat, baunya menusuk hidung, teksturnya rasa pelik dalam mulut, malah warna atau cara makanan tu disusun atas pinggan pun boleh jadi masalah besar. Dan ada satu lagi lapisan kerumitan. Ramai juga yang ada masalah dengan interosepsi. Bunyi macam kompleks kan? Maksudnya senang je. Kebolehan untuk rasa isyarat dalaman badan kita. Contohnya, rasa lapar atau rasa dah kenyang. Kalau isyarat ni tak jelas, macam mana nak tahu bila masanya untuk makan atau berhenti? Ini menambahkan lagi kekeliruan waktu makan. Data ni bagi kita gambaran yang sangat jelas. Bagi kebanyakan kanak-kanak autistik ni, pengalaman makan tu lain sangat. Tekstur pisang yang lembut tu rasa macam lendir yang menggelikan dalam mulut. Inilah realiti bagi ramai kanak-kanak autistik. Deria mereka boleh jadi terlalu sensitif sampaikan pengalaman makan tu sendiri jadi satu perkara yang amat-amat membebankan. Anda tahu, kanak-kanak autistik ni, mereka sangat perlukan rutin untuk rasa selamat. Dunia ni kadang-kadang boleh rasa kucak kacir bagi mereka. Jadi, bila ada makanan baru, ia mewakili sesuatu yang tak boleh dijangka. Rasanya macam mana, teksturnya, baunya, semua tu boleh jadi menakutkan. Jadi, bila mereka menolak, ia sebenarnya datang dari rasa takut, bukan sebab sengaja nak melawan. Dan bila kita lihat data ni, jelas sangat kan? Ia bukan satu isu tunggal. Pemakanan memilih ni dipengaruhi oleh macam-macam benda. Paling besar menyumbang sebanyak 40% adalah perbezaan sensori yang kita bincangkan tadi. Tapi bukan itu saja. Tengok tu, keperluan untuk rutin pun main peranan besar. Faktor kognitif, malah isu fizikal macam masalah pengadaman pun ada. Semua ni menyumbang kepada isu ni. Selain deria, kita juga kena fikirkan tentang ketidakselesaan fizikal. Katalah perut anak kita selalu sakit atau tak selesa lepas makan sesuatu, mestilah mereka akan cuba elak makanan tu kan? Sama juga kalau mereka ada masalah nak kunyah atau telan. Ada juga kanak-kanak yang sukar nak baca isyarat badan sendiri, sama ada mereka lapar atau dah kenyang. Ini semua menjadikan waktu makan satu pengalaman yang sangat mengelirukan bagi mereka.
Okey, semua cabaran deria dan tingkah laku yang kita dah bincang tadi tu, ia bukan setakat isu waktu makan. Ia ada kesan yang serius pada kesihatan. Dan selalunya, kesan ni kita tak nampak dengan mata kasar. Kajian menunjukkan secara purata, kanak-kanak dengan autism mendapat 23% kurang nutrien penting berbanding rakan sebaya mereka. 23%! Itu satu angka yang besar dan sangat membimbangkan. Dan bila kita pecahkan lagi, kita nampaklah jurang yang besar. Kekurangan vitamin D, kalsium, zat besi, semua ni adalah nutrien yang sangat-sangat kritikal untuk tulang yang kuat, sistem imun yang sihat dan juga untuk perkembangan otak yang optimum. Ini satu lagi poin yang kita semua kena ingat. Anak tu mungkin nampak sihat, berat badan pun normal je. Tapi, itu tak bermakna dia cukup zat. Kekurangan zat makanan ni adalah musuh dalam selimut. Kita tak boleh nilai dari luaran semata-mata. Jom kita lihat dua nutrien yang paling kerap kurang ni dulu. Vitamin D dan kalsium. Dua-dua ni kita boleh anggap sebagai asas, sebagai batu bata untuk tulang yang kuat. Bila makanan macam susu atau yogurt yang kaya dengan vitamin D dan kalsium ditolak secara konsisten, badan tak dapat bahan yang diperlukan untuk bina tulang. Akibatnya, boleh jadi sangat serius. Tulang jadi lemah, boleh menyebabkan satu keadaan yang dipanggil ricket, di mana tulang jadi lembut dan bengkok. Dalam beberapa kes sedih yang dilaporkan, ia sampai memerlukan pembedahan ortopedik untuk betulkan balik kecacatan tulang tu. Seterusnya, kita ada vitamin A. Nutrien ni sangat-sangat penting, bukan saja untuk penglihatan, tapi juga untuk sistem imun kita. Malangnya, ia juga selalu hilang dalam diet yang sangat terhad. Akibat kekurangan vitamin A ni memang menakutkan. Kalau makanan macam sayur-sayuran hijau, telur atau ikan langsung tak dimakan, ia boleh menyebabkan rabun malam. Lagi teruk, ia boleh bawa kepada satu keadaan mata kering yang serius dipanggil xerothophthalmia yang boleh merosakkan kornea. Dan dalam kes yang paling ekstrim, kekurangan ni boleh menyebabkan kerosakan penglihatan yang kekal yang tak boleh diundur balik. Akhir sekali, jom kita sentuh tentang pasukan tenaga untuk badan dan otak kita, vitamin B dan zat besi. Dan ya, yang ni pun sering kali tak cukup. Bila makanan macam daging dan biji-biji yang diperkaya ni tak ada dalam diet, badan akan mula rasa kesannya. Mungkin anak jadi sentiasa letih, susah nak fokus di sekolah, ia juga boleh bawa kepada anemia dan juga satu gangguan kulit yang menyakitkan yang kita panggil pellagra. Kesannya tu menyeluruh dari kemampuan untuk belajar sampailah ke tahap tenaga untuk bermain. Macam mana kita nak menanganinya? Bahagian ni adalah tentang strategi-strategi yang praktikal, yang lembut, yang boleh bantu ubah suasana waktu makan di rumah anda. Prinsip-prinsip ni adalah asas kita. Perkara paling utama adalah kita buang semua tekanan. Tak ada lagi paksaan, tak ada lagi pujuk rayu yang keterlaluan, tak ada lagi pergaduhan. Sebaliknya, kita fokus untuk bina kepercayaan dan rasa ingin tahu anak tu. Perlahan-lahan dalam persekitaran yang selamat dan boleh dijangka. Jadi, macam mana kita nak amalkan prinsip-prinsip ni dalam kehidupan seharian? Kat sinilah kita boleh tengok strateginya. Contohnya, kalau anak anda ada isu dengan tekstur, kita boleh cuba perkenalkan tekstur baru sikit-sikit. Macam taburkan sedikit biskut hancur yang rangup atas yogurt yang lembut. Atau kalau mereka takut sangat dengan makanan baru, kita mulakan dengan galakkan mereka hidu atau sentuh dulu. Tak perlu makan pun. Ingat, kuncinya ialah interaksi yang positif, bukan paksa untuk makan. Baiklah, mari kita jadi lebih praktikal. Bahagian ni adalah tentang alat-alat dan langkah-langkah yang anda boleh mula guna, mungkin hari ini juga, untuk mula buat perubahan. Ini dia plan tindakan anda. Kita panggil ia tangga makanan. Ini bukan satu perlumbaan ya. Kita mulakan dengan langkah pertama. Hanya perhatikan dan senaraikan. Cuba faham apa makanan yang anak anda suka dan tak suka. Lepas tu, barulah kita bina rutin. Setiap langkah ni dibina atas langkah sebelumnya. Jadi ia satu proses yang lembut dan teratur untuk bantu anak terima makanan baru. Alat macam ni nampak mudah tapi sangat-sangat berkesan. Jadual visual ni boleh hilangkan rasa tak pasti yang selalu jadi punca kebimbangan. Anak kita tahu apa yang akan berlaku lepas ni. Pertama, basuh tangan. Lepas tu, duduk di meja. Lepas tu, cuma lihat makanan. Ia ubah satu proses yang mungkin menakutkan menjadi satu urutan langkah yang boleh diurus dan diramal.
Penjejak makanan ni sebenarnya bukan saja untuk anak, tapi untuk kita juga sebagai penjaga. Ia bantu kita nampak kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin minggu ni anak anda tak makan pun lobak tu, tapi dia sentuh. Itu satu kemajuan yang sangat besar. Bila kita jejak kemajuan macam ni, kita boleh nampak corak dan kita boleh raikan setiap langkah kecil. Tak kira sekecil mana pun. Ini akan bagi kita motivasi untuk teruskan. Sementara kita berusaha nak perkenalkan makanan baru, kita juga boleh tingkatkan nutrisi dalam makanan selamat yang anak kita dah sedia makan. Ini macam strategi menang-menang. Anak kita masih dapat makan makanan kegemaran dia, tapi dengan sedikit penambahbaikan yang lebih berkhasiat. Macam mana nak bantu? Kuncinya di sini ialah kita kena ubah pendekatan kita. Bukan lagi tentang memaksa, tapi tentang membina. Membina kepercayaan dan rasa selamat di sekeliling makanan. Okey, langkah pertama dan ini yang paling penting sebelum kita buat apa-apa. Jumpa doktor. Kita kena pastikan dulu tak ada masalah perubatan lain yang jadi punca. Macam reflux acid, sembelit atau alahan. Mungkin anak tu menolak makanan sebab dia rasa sakit, betul tak? Kuncinya kat sini. Perlahan-lahan, langkah demi langkah. Mula dengan sikit sangat, kadang-kadang saiz hujung pensel pun dah cukup. Lepas tu, letak makanan baru tu sebelah makanan kegemaran dia. Yang paling penting, jangan paksa. Wujudkan suasana yang tenang. Kalau dia sentuh makanan tu pun, itu dah dikira satu kejayaan. Puji dia. Dan cuba konsisten dengan waktu makan supaya dia rasa lebih selamat. Bila dia dah mula terima, barulah kita tambah sikit-sikit. Lihat perbandingan ni. Jelaskan, sebelah kiri cara yang membantu, suasana tenang, puji usaha kecil, ikut jadual. Sebelah kanan, cara yang tak membantu, bergaduh, paksa habiskan makanan, tunjuk rasa kecewa. Pilihannya jelas, kita nak bina kepercayaan atau kita nak cipta medan perang. Pendekatan kita akan menentukan hasilnya. Anda tak perlu hadap benda ni sorang-sorang. Tolong jangan. Langkah pertama yang paling kritikal ialah bina satu tim sokongan profesional. Ada pakar pediatrik untuk pantau kesihatan umum, pakar diet untuk pastikan nutrisi cukup, terapis cara kerja atau OT untuk bantu isu deria, penganalisis tingkah laku, pakar pertuturan. Setiap seorang ada peranan penting untuk melengkapkan gambaran besar dan membantu anak kita. Ini adalah contoh pelan tindakan yang anda boleh bincangkan dengan tim profesional anda. Mula-mula, pastikan tak ada masalah perubatan lain yang jadi puncanya. Kemudian, wujudkan satu rutin makan yang tetap dan boleh dijangka. Tak ada lagi makan snack sesuka hati. Bila nak perkenalkan makanan baru, mulakan dengan suapan yang sangat kecil, macam hujung pensel pun tak apa, dan gunakan ganjaran yang positif untuk bina keyakinan sikit demi sikit. Yang ini sangat penting. Ada beberapa tanda bahaya yang kita kena perhatikan betul-betul. Kalau berat badan turun mendadak, nampak lesu atau dehidrasi, atau dia mula tolak semua makanan dari satu kumpulan, jangan tunggu lagi. Kalau waktu makan tu jadi terlalu stres sampai ganggu satu keluarga, itu pun tanda kena cari bantuan. Minta tolong tu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita kuat. Jadi, apa yang paling penting untuk kita ingat daripada perkongsian ni? Pertama, berat badan yang nampak normal boleh menipu. Kedua, ini bukan isu tingkah laku tapi isu deria. Ketiga, risiko kekurangan nutrien ni adalah nyata dan boleh jadi sangat serius. Dan akhir sekali, dengan pendekatan yang betul, yang tersusun, perubahan itu sangat mungkin untuk berlaku. Inilah dia. Cuba alihkan fokus anda. Daripada bertanya, dia makan tak? Kita tukar kepada macam mana dia berinteraksi dengan makanan tu. Setiap kali dia hidu, sentuh atau jilat makanan baru, itu dah satu langkah ke hadapan. Raikan usaha dan anda akan kurangkan tekanan untuk semua orang, termasuk diri anda sendiri. Akan ada hari-hari yang baik dan akan ada hari-hari yang sukar. Itu tak mengapa. Itu normal. Matlamat kita bukanlah untuk anak kita tiba-tiba esok pagi makan semangkuk salad. Bukan. Matlamatnya ialah pergerakan yang perlahan tapi konsisten ke arah hubungan yang lebih positif dengan makanan. Jadi, bersabarlah dengan anak anda dan yang paling penting, bersabarlah dengan diri anda sendiri. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita fikirkan bersama. Macam mana kita boleh ubah cara pandang kita daripada hanya memantau angka pada penimbang kepada betul-betul fokus untuk menyokong khasiat yang mereka perlukan untuk berkembang maju. Perubahan perspektif inilah yang akan mengubah segalanya.